warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, penjaga masa yang budiman, barisan juri berintelektual, para guru yang saya muliakan, serta ibu bapa dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Berdirinya saya di sini bukan sekadar membawa sebuah tajuk, tetapi mengangkat sebuah legasi kepimpinan yang menggoncang dunia dan menggugah iman manusia. Tajuk pidato saya, Kepimpinan Umar Al-Khattab, ikon ikutan generasi Kafar Rabbani, adalah satu seruan yang mengwakil roh kepimpinan dan menyalakan api kecintaan terhadap Islam yang syumur. Warga Dewan yang dirahmati, sebelum saya mengorak langkah dalam lautan bicara yang syarat mana ini, izinkan saya membuka tirai wacana dengan hembusan semangat kepimpinan yang pernah mengguncang dunia. Kepimpinan Umar Al-Khattab menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud keupayaan seseorang memimpin dengan kebijaksanaan dan berwibawa. Sesungguhnya Umar Al-Khattab menjadi lambang kepimpinan sejati dan berani mempertahankan kebenaran Islam. Ikon ikutan bermaksud tokoh yang menjadi teladan, manakala generasi Kafar Rabbani ialah generasi yang menghayati Islam secara menyeluruh, menyatukan ilmu, iman dan kasih sayang yang tinggi. Maka izinkan saya berkongsi 3 corak kepimpinan Saidina Umar Al-Khattab yang menjadi pedoman dalam gemudi tamadun Islam. Hadirin sekalian, wacana saya yang pertama bernaung di bawah kata kunci Kepimpinan Umar berteraskan takwa dan keadilan. Kepimpinan Umar bukan sekadar ustaz bir negara. Ia adalah madrasah tarbiyah yang melahirkan generasi Kafar Rabbani, iaitu generasi yang menyembah Allah dalam seluruh aspek hidup mereka. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amalan kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Semasa menjadi khalifah, Umar menolak untuk tinggal di istana. Beliau memilih rumah biasa kerana yang diutamakan bukan kemewahan, tetapi keadilan untuk rakyat. Pernah berlaku satu peristiwa yang sangat menggetarkan jiwa. Seorang anak gubernur Mesir memukul rakyat biasa kerana satu pertelingkahan kecil. Rakyat itu melaporkannya kepada Umar. Lalu Umar mengarahkan si anak gubernur dipukul semula di hadapan orang ramai. Selepas itu beliau berkata, sejak bila kamu memperhambakan manusia, sedangkan ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang yang merdeka? Adakah hari ini kita masih mempunyai pemimpin yang sanggup memperjuangkan keadilan seperti itu? Atau sekadar pandai berjanji tetapi senyap apabila diuji? Sidang hadirin yang dirahmati Allah, wacana saya yang kedua bernaung di bawah kata kunci kepimpinan bijak berkesan, daulah Islam terus berkembang. Di bawah kepemerintahan Umar Al-Khattab, empayar Islam berkembang pesat dengan kehebatan strategi dan kebijaksanaan pentadbiran. Dalam tempoh 10 tahun pemerintahannya, wilayah Islam berkembang luas dari Jazirah Arab menjangkau hingga ke Parsi, Syam, Palestin, Mesir dan sebahagian besar wilayah Rom Timur. Catatan sejarah menunjukkan lebih daripada 2 juta kilometer persegi bumi dibuka kepada Islam melalui kebijaksanaan dan keadilan Umar. Bukan semata-mata dengan kekerasan senjata. Namun, kehebatan ini tidak menjadikan Umar lalai dalam kekuasaan. Beliau menegakkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 41, iaitu orang-orang yang apabila kami berikan kekuasaan di bumi, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah
Allah kuasa berada di tangannya, Umar tetap menjunjung tinggi syariat dan menjadikan agenda Islam sebagai nadi pemerintahan. Beliau bukan sekadar menakluk wilayah dengan pedang, tetapi menakluk hati manusia dengan cahaya iman dan keadilan yang memancar dari jiwanya. Sidang hadirin yang budiman, wacana saya yang ketiga bernaung di bawah kata kunci kepimpinan Umar membangun generasi berjiwa Rabbani. Kepimpinan Umar bukan sekadar urus tadbir negara. Ia adalah madrasah tarbiyah yang melahirkan generasi kafah Rabbani, iaitu generasi yang menyembah Allah dalam seluruh aspek hidup mereka. Di zaman beliau, masjid bukan sekadar tempat solat, bahkan pusat pentarbiyahan masyarakat. Beliau pernah berkata, jika seseorang itu tidak mengenal solat berjemaah, aku bimbang ia tidak mengenal Islam. Umar mendidik rakyat supaya menyembah Allah secara kafah, iaitu seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Hasilnya lahirlah pemuda-pemuda Rabbani seperti Abdullah ibni Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, antara berjuang ilmu, beriman dan beradab. Umar membuktikan bahawa kuasanya tidak dibina atas iman akan menghancurkan umat, namun kuasanya dibina atas Rabbaniyah akan melahirkan nabalut yang diredai. Sebagai penutup wacana, izinkan saya menggariskan 3 indikator agung sebagai pedoman kita bersama. Pertama, kepimpinan Umar meneraskan takwa dan keadilan. Kedua, kepimpinannya yang bijak berkesan telah mengembangkan daulah Islam. Ketiga, beliau menjadi ikon ikutan generasi kafah Rabbani. Wahai generasi muda Islam, inilah masa untuk kita menyambung legasi Umar Al-Khattab agar kita tergolong dalam generasi yang menyembah Allah, agar tergolong dalam generasi yang diredai Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.